Dan antara peristiwa-peristiwa ajaib yang Nabi temui, Nabi jumpa, nampak kaum yang bercucuk tanam, dia dah cucuk tanam, sirap, terus tumbuh, terus petik hasil dia. Kemudian bila tabik, keluar lagi, seolah-olah belum dituai, keluar lagi hasil, keluar lagi hasil. Siapakah orang ini? Berulang-ulang kali benda ini berlaku, maka Rasulullah diberitahu oleh Jibril, itulah kaum yang berjihad fi sabilillah, yang digandakan pahala kebajikannya sebanyak 700 kali ganda, bahkan gandaan yang lebih banyak lagi pada itu. Jihad fi sabilillah ni tak semestinya pergi perang sahaja, termasuk juga berjihad dengan, kalau buka surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Dalam ayat tu Allah tanya, mahukah kamu sekiranya ketunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan, yang dapat membebaskan kamu daripada azab siksa api neraka yang tidak terperi sakitnya? Apakah perniagaan itu? Perniagaan itu adalah membela perjuangan jihad, membela agama Allah dengan diri sendiri dan harta benda. Tu dua tu. Diri sendiri buat pangai elok-elok, duduk dalam kampung ni, dah lah tak bosan kampung ni, bergaduh pula. Jumpa kat kedai, alah time ni lah kau pergi kedai. Nah, macam mana tu kampung kan? Dua jalan keluar sini yang saya tahulah, ada satu colah tu kan. Ya. Habis nak bergaduh buat apa? Serang, jaga diri sini, jaga perangai, jangan ngasut-ngasut orang, jangan melagu-lagukan orang. Kan? Nak pula kan? Negara kita ni diiktiraf sebagai negara yang paling rajin pilihan raya. Hari tu Sabah dah sudah, tak lama lagi Johor Melaka pilihan raya. Lepas Johor Melaka pilihan raya, Sarawak pilihan raya. Lepas Sarawak pilihan raya, 5 negeri yang awal itu pilihan raya. Lepas tu 5 negeri yang kemudian pilihan raya, sampailah Abang Jamil. Macam tu lah. Tuan-tuan fikirlah sendiri. Jangan gaduh-gaduh sebab politik, tak usah. Jangan. Itu hak masing-masing. Kan? Undi itu rahsia. Kau pergi pangkah, zap, datang masjid macam biasa. Tadi kau undi kat mana? Kat sekolah tu. Ramai ke? Ramai juga. Itulah kan meriah yang raya tu ni. Dah, dah sembahyang. Allahu Akbar. Dah. Ini tanya, apa perasaan kau dah kalah? Kan cik pasal tu. Kan? Dah elok-elok tu bergaduh kan? Satu lagi, yang kau pergi sungkup rumah kau dengan bendera parti tu kenapa? Tak payah nak tunjuk dengan orang, benda tu tak mengubah keputusan pun. Kalau dah orang tu pilih ni, itulah dia. Tak membantu baik apa, buat sia-sia tak usah buat. Jangan. Kan? Nabi aja, Nabi sayang siapa? Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Kita sayanglah isteri-isteri kita, kok seorang-seorang lah. Si isteri sayang suami sebab Nabi sayang pasangan. Nabi sayang anak-anak Nabi, kita sayang anak-anak kita. Nabi sayang cucu-cucu Nabi, kita sayang cucu kita. Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi, kita sayang sahabat-sahabat kita. Nabi sayang jiran Nabi, kita sayang jiran-jiran kita. Termasuk jiran Nabi yang berbangsa Yahudi pun Nabi sayang. Nabi tak ada musuh dia pun, kecuali yang memerangi Islam. Dan yang begitu juga Nabi sayang umat Islam yang mengamalkan Islam. Lain pada tu Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia, dia ni geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni, dia geng belah sana, dia ni geng belah itu, dia ni geng ni, dia ni parti ni. Nabi tak ajar. Yang Nabi ajar, selagi mana di Islam, dia amalkan Islam, wajib baik. Dah, habis cerita. Macam tu ya. Kemudian kan, dalam ayat tadi surah As-Saff tadi, sambungan tadi, jaga diri sendiri dan harta benda, sedekah. You know, malam ni tengok kapet tebal baru, kapet ni saya ingat hari tu hijau kuning, ingat tak? Lawa kapet, sujud top bonam muka, aircon buka, kipih buka, sliding door pun buka, sojuk sampai ke jalan. Kau ingat ni semua free, semua kena bayar, semua kena bayar. Kesian. Tu belum cerita bayar penceramah lagi, contoh. Gurau ya kan. Tapi memang dia sedekah harta benda bukan senang. Surah Ali Imran ayat 92, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian pada harta yang dicintainya. Yang goma tu kita bagi.
Jadi apakah keuntungannya dalam surah As-Saff tadi? Ada 4. Pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai, sungai susu, sungai madu, sungai arak yang boleh diminum, berubah-ubah warna, cantik sekali. Ketiga, Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan. Dan yang keempatnya, ini mustahak ni, Allah akan berikan kejayaan yang mana cepat masa berlaku. Itu janji Allah. Surah As-Saff baca 10, 11, 12, 13. Nak cepat berjaya tak mustahil. Bukannya tiba-tiba boleh berjaya. Boleh. Berapa ramai orang berlaku macam tu. Sekejapan tiba-tiba dia tak tahu bapak saudara dekat Amerika tu nama dia Donald Trump mati. Jangan salah silah dekat Nigeria dah mati. Waris ada seorang dekat London mati. Ada seorang dekat Kampung Geceng. Kalau tengok muka pun tak ada lah. Mata pun tak ada. Tak maksud macam tu lah. Tiba-tiba pak saudara dapat duit terpijak. Mak saudara, banyak kes berlaku macam tu. Pak saudara dia tu rupanya ada seorang anak saudara dia. Saya tak tahu. Tolong datang ke pejabat tanah. Dan pejabat tanah tengok memang ada. Sun Galur tu nama dia. Kan, pentadbir pusaka kecil meletakkan dia lah Polres Timur. Tiba-tiba. Kan? Siapa sangka? Tak ada siapa sangka. Kan? Macam tu lah. Kemudian teruskan. Nabi nampak pula peristiwa apa lagi? Tiba-tiba berbau. Kubur tu berbau harum. Itulah dia bau kubur Masyitah, tukang sisir rambut anak Fir'aun. Dia sisir rambut, terlepeh sikat tu, sisir tu, sikat lah, terlepeh anak. Lepas tu disebut Allah, dia kata. Kemudian tanya, apa yang kau sebut tu? Allah tu apa? Dia pun jawab, Allah tu adalah Tuhanku dan Tuhan kita semua. Terperanjatlah anak tu. Apa cara? Saya lah cakap, anak tak cakap macam tu. Anak capek-capek mengadu dengan ayah Fir'aun. Apa cerita ya? Dia sebut adalah Tuhan kita semua tu. Apa cerita? Tu yang Masyitah ni kena dihadapkan ke pengadilan dengan kawah ni, mengelagak air ni. Kau cakap sekarang, kau cakap aku Tuhan sebenarnya. Tak, Allah Tuhanku. Tolak lelaki mati. Tolak anak yang seorang mati. Tapi sampailah ada bayi dekat situ, tersekejap, senyap sekejap, terhenti sekejap hati dia, macam tiba datang kesian simpati pada baby tu. Baby tu bersuara, usahlah kau gundah wahai ibuku, sesungguhnya syurga Allah sedang menanti kita semua. Maka redalah dia, bau wangi kan. Patutlah lalu ke kubur kat Gicing tu terbau tak tu lain. Itu tak apa bau ke bau tak tahu. Jangan bebek cerita tu, kadang orang ni gomah nak nambah cerita tu, rosak ya. Kemudian sekumpulan orang yang sedang memecahkan kepala mereka, pecah, hancur, sakit, mana gauk sakitnya, pecah. Satu perkara yang mati pada hari akhirat, apa dia? Salah satu perkara yang mati pada hari akhirat adalah kematian. Mati itu sendiri dimatikan, takkan mati-mati. Hentak, pecah, berdorai ni, elok balik. Malahan ada pandangan kalau kita buka kitab Mekah Syafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali, saiz kita pun akan dibesarkan supaya terasa kesakitan itu maksimum sesuai dengan api. Kalau kau cik jangan mazhab hancur tu kan. Tak, dia bagi dia rasa seksa tu dulu baru hancur. Macam tu. Kan? Dia pecah kepala berkali-kali elok, pecah hentak elok, sakitnya hentak lagi. Dia tak boleh kawal lah benda tu. Maka kata Jibril, itulah orang yang berat kepala mereka untuk sujud, untuk solat.